Meredah samudera yang tiada bertepi, mencari mutiara demi sebuah pencerahan. Terima kasih nakoda majlis, barisan panel hakim yang menjadi mizan keadilan, penjaga masa yang setia dengan detiknya. Seterusnya, dewan yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Berdirinya saya di pentas keramat ini bukan sekadar untuk melontarkan retorika kosong, namun untuk membedah satu polemik, iaitu rukun negara bersama membina negara bangsa. Persoalan ini bukan sekadar kiasan kata, tetapi merupakan intipati kepada kelangsungan watan kita di masa hadapan. Hadirin yang dirahmati, pertama, generasi Madani bukan sekadar entiti yang mahir dalam wahana kecerdasan buatan, tetapi satu kelompok yang akarnya terpasang utuh pada paksi moraliti. Mengikut konsep Madani, kemajuan materialistik bersifat mekanikal mestilah berjalan seiring dengan keluhuran perlembagaan, iaitu rukun negara kita yang ketiga. Kita sering terpesona dengan kepantasan algoritma. Namun, kita lupa bahawa tanpa keluhuran perlembagaan, teknologi hanyalah radas yang melahirkan nirmala jiwa yang gersang dan tandus. Kita perlu memastikan setiap nukilan di alam maya disulami dengan integriti. Inilah citra sebenar aspirasi negara, di mana teknologi menjadi khadam kepada kemanusiaan, bukannya Tuhan yang disembah. Jika tiada perlembagaan, maka runtuhlah tembok tamadun kita, meskipun kita mendiami di kota pintar yang terhidang dengan kecanggihan dunia. Kedua, kesopanan dan kesusilaan menuntut kita untuk menghayati karya ilmiah. Di tengah-tengah kancah maklumat yang kian berkecamuk, kita harus menjadi seorang yang pandai serta mampu menepis dakyah dan kepalsuan. Kita tidak sewajarnya menjadi pak turut yang menelan apa sahaja yang tular. Sebaliknya, menyaring setiap input dengan hujah yang bersifat rasional. Penguasaan bahasa yang ampuh bukan sekadar untuk berdiplomasi di meja rundingan, malah menjadi jambatan yang menyatu padukan rencam budaya tanpa mencetuskan sebarang sensitiviti kaum. Bahasa yang tertib adalah cerminan minda yang berdisiplin. Inilah senjata kita untuk mendapani zaman pasca kebenaran ini. Ketiga, kita perlu memugar semangat juang yang kental untuk mendominasi persada global. Generasi Madani merupakan generasi yang berdaya tahan tinggi, berjiwa kental dan berkeupayaan mengharungi arus globalisasi dengan penuh kebijaksanaan. Kita memacu teknologi sebagai sistem yang bijaksana demi membentuk masa depan Malaysia yang lebih mampan dan sejahtera. Kita ingin menjadi pemain global yang sama taraf dengan yang lain. Kita harus berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju, namun tetap membumi dengan jati diri watan yang tidak sesekali luntur. Kita tidak mahu menjadi bangsa yang hilang puncak ketika berada di puncak dunia. Kita mahu membawa nilai Malaysia ke mata dunia. Tuntasnya, rukun negara bersama membina negara bangsa bukan sekadar impian di atas kertas, tetapi tanggungjawab yang harus dipikul oleh setiap daripada kita. Marilah kita menjadi generasi yang memegang teguh pada prinsip rukun negara. Biarlah masa berganti masa, biarlah teknologi bertukar rupa. Namun, kita harus kekal menjadi identiti yang tidak dimamah zaman. Ingatlah, yang kuri itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.